sebuah dokumentari pendidikan yang menunjukkan realiti pendidikan di Malaysia. Transformasi pendidikan, sebuah jambatan mobiliti atau jurang baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akilah Amani binti Badrul Hisham. Selamat datang ke dokumentari Laporan Khas Pendidikan, sebuah segmen yang membawa kita menelusuri isu-isu kritikal dalam sistem pendidikan negara dengan pendekatan yang bukan sahaja bersifat informatif tetapi juga reflektif dan analitikal. Baiklah, hari ini kita akan mengupas satu persoalan besar yang semakin relevan dalam konteks pembangunan negara, iaitu sama ada transformasi pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia benar-benar bermanfaat atau memberi impak sebagai satu jambatan mobiliti sosial yang mampu mengangkat golongan terpinggir atau secara tidak sedar mewujudkan satu bentuk jurang baharu yang lebih kompleks dan sukar untuk diatasi. Transformasi ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, ia dirancang secara sistematik melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 PPPM yang berpandukan falsafah pendidikan kebangsaan dengan matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani dan sosial. Kementerian juga ingin melahirkan insan yang mampu berdaya saing di peringkat global tanpa kehilangan identiti nasional. Jika dilihat dari sudut makro, Malaysia sering dianggap sebagai negara yang berjaya memperluas akses pendidikan secara hampir menyeluruh. Pada tahun 2024, kadar peralihan enrolment menunjukkan prestasi yang berbeza mengikut peringkat pendidikan. Peralihan daripada peringkat rendah ke menengah rendah mencatatkan sebanyak 91.8%. Namun begitu, peralihan daripada menengah atas ke lepasan menengah adalah jauh lebih rendah, iaitu hanya 18%. Secara keseluruhannya, kadar peralihan adalah tinggi pada peringkat awal pendidikan tetapi menurun dengan ketara selepas peringkat menengah atas. Angka ini memberi gambaran bahawa hampir semua kanak-kanak di Malaysia mempunyai peluang untuk memasuki dan menyertai sistem pendidikan formal. Namun begitu, di sebalik angka yang memberangsangkan ini, wujud satu realiti yang jauh lebih kompleks. Akses tidak semestinya membawa kepada keadilan, peluang tidak semestinya menghasilkan kejayaan, dan yang paling penting, sistem yang kelihatan inklusif dari luar tidak semestinya dapat dirasai oleh semua murid. Dalam realiti semasa, kita masih melihat jurang yang ketara antara murid yang tinggal di bandar, di luar bandar, antara golongan berpendapatan tinggi dan rendah, serta komuniti arus perdana dengan komuniti minoriti seperti orang asli. Persoalan yang perlu kita renungkan bukan lagi sekadar sama ada semua murid dapat bersekolah, tetapi sejauh mana sistem pendidikan ini benar-benar mampu memberikan peluang yang sama untuk berjaya kepada semua murid tanpa kira latar belakang sosial, ekonomi dan geografi. Oleh itu, dalam laporan khas ini kita akan menelusuri 4 dimensi utama dalam transformasi pendidikan Malaysia. Setiap dimensi ini akan dianalisis bukan sahaja dari sudut positif, namun dari sudut implikasi negatif yang mungkin tidak disedari, khususnya terhadap mobiliti sosial pelajar daripada golongan Big 40 dan komuniti minoriti.
Baiklah, hari ini kita akan mengulas 4 isu utama. Yang pertama, pendidikan prasekolah dan sekolah rendah, pemakin mobiliti sosial dan ketidaksamaan struktur, transformasi pendidikan yang memperkenalkan kemasukan prasekolah seawal usia 5 tahun serta kemasukan tahun 1 pada usia 6 tahun merupakan satu langkah strategik dalam membina asas pendidikan negara yang lebih kukuh. Dalam konteks Malaysia, pendidikan awal kanak-kanak bukan sekadar fasa persediaan ke sekolah formal, tetapi merupakan titik kritikal yang menentukan hala tuju mobiliti sosial individu. Mobiliti sosial merujuk kepada keupayaan seseorang untuk meningkatkan kedudukan sosioekonomi melalui pendidikan, pekerjaan dan dalam hal ini, pendidikan khususnya memainkan peranan sebagai equal starting point atau permulaan yang setara yang berpotensi untuk merapatkan jurang ketidaksamaan. Okey, pada pandangan saya, pendidikan prasekolah ni sangat penting. Sebab murid-murid yang masuk tahun 1 ni, sekiranya mereka tidak ke prasekolah, mereka ni ramai yang masih belum boleh membaca, belum boleh menulis, dan ramai juga yang suka bergaul dengan rakan-rakan. Jadi mereka ni yang tidak bersekolah ataupun tidak pergi ke prasekolah ni biasanya akan mengambil masa lebih lama lah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah, dan juga rakan-rakan lah. Kajian oleh Siti Hajar Abdul Rahman pada tahun 2020 mendapati bahawa kanak-kanak yang mengikuti pendidikan prasekolah menunjukkan perkembangan sosial dan emosi yang lebih baik berbanding mereka yang tidak mendapat pendedahan awal. Kemahiran ini penting kerana ia mempengaruhi keupayaan murid untuk menyesuaikan diri mereka dalam persekitaran sekolah nanti apabila kelak mereka memasuki sekolah rendah, sekaligus memberi kesan kepada pencapaian akademik mereka. Namun demikian, potensi pendidikan awal dalam meningkatkan mobiliti sosial tidak akan tercapai sepenuhnya sekiranya wujud ketidaksamaan dalam akses dan kualiti pendidikan. Dalam konteks Malaysia, jurang antara kawasan bandar dan luar bandar masih menjadi cabaran utama. Kajian oleh Dayang Surya Mulia pada tahun 2022 menunjukkan bahawa terdapat perbezaan ketara dari segi pencapaian akademik antara murid di bandar dan luar bandar yang berpunca daripada perbezaan kemudahan, sumber pembelajaran dan kualiti pengajaran itu sendiri. Kesan ketidaksamaan ini lebih ketara dalam kalangan golongan minoriti seperti komuniti orang asli dan masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. Menurut Abdul Said Ambotang pada tahun 2021, akses pendidikan dalam kalangan komuniti terpinggir masih berada pada tahap yang membimbangkan dengan faktor seperti kemiskinan, lokasi geografi dan kekurangan infrastruktur itu sendiri menjadi penghalang utama bagi mereka ini mendapat pendidikan yang setara. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak daripada golongan minoriti memulakan pendidikan dalam keadaan yang kurang bersedia, sekaligus menjejaskan peluang mereka untuk mencapai mobiliti sosial itu. Namun begitu, jika dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif, pendidikan awal boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk mengurangkan ketidaksamaan yang berlaku. Program yang mengambil kira konteks budaya tempatan, penggunaan bahasa Imbuda serta sokongan kepada keluarga berpendapatan rendah dapat membantu memastikan semua murid mendapat peluang yang sama untuk berjaya. Oleh itu, kejayaan dasar ini dalam meningkatkan mobiliti sosial bergantung kepada sejauh mana
ia mampu menangani isu kesaksamaan akses dan kualiti pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan prasekolah dan rendah merupakan asas penting dalam pendidikan mobiliti sosial dalam masyarakat. Walaupun ia mempunyai potensi besar untuk mengurangkan ketidaksamaan, pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dan inklusif bagi memastikan tiada golongan yang tercicir, khususnya golongan minoriti. Seterusnya, pendidikan berteraskan AI dan teknologi. Transformasi pendidikan berteraskan teknologi dan kecerdasan buatan AI (Artificial Intelligence) merupakan satu anjakan besar dalam sistem pendidikan global, termasuklah di Malaysia. Dalam era revolusi industri 4.0, keupayaan untuk menguasai kemahiran digital dan analitik data dan teknologi pintar menjadi faktor utama yang menentukan kebolehpasaran dan kedudukan sosioekonomi individu. Oleh itu, integrasi AI dalam sistem pendidikan bukan sahaja dilihat sebagai satu keperluan, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar. Dari perspektif mobiliti sosial, pendidikan berteraskan AI mempunyai potensi besar untuk mengubah lanskap pembelajaran secara lebih inklusif dan adaptif. Menurut Muhammad Amin MB pada tahun 2019, penggunaan teknologi digital dalam pendidikan membolehkan pembelajaran diperibadikan, personalized learning, di mana kandungan pembelajaran dapat disesuaikan mengikut tahap keupayaan dan keperluan setiap pelajar. Hal ini memberi kelebihan kepada pelajar yang lemah untuk bersama dan bersaing dengan rakan-rakan yang berada di hadapan. Selain itu, kajian oleh Nurhidah Alias pada tahun 2020 menunjukkan bahawa integrasi teknologi dalam bilik darjah meningkatkan penglibatan pelajar serta keberkesanan pembelajaran, terutamanya dalam kalangan generasi digital. Pelajar yang terdedah kepada teknologi sejak awal lebih cenderung untuk membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti dan penyelesaian masalah yang merupakan kemahiran penting dalam pasaran kerja masa depan. Dalam konteks Malaysia, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membuka peluang kepada pelajar untuk mengakses sumber pembelajaran global tanpa batasan geografi. Pelajar di kawasan luar bandar kini berpotensi untuk mengakses bahan pembelajaran yang sama seperti pelajar di bandar melalui platform digital. Misalnya, pelajar di kawasan hutan Simpan Belum ataupun di pos Tohoi Musang Kelantan. Ini secara teorinya dapat mengurangkan jurang pendidikan dan meningkatkan peluang mobiliti sosial dalam kalangan pelajar daripada latar belakang sosioekonomi yang rendah. Namun begitu, realiti pelaksanaan menunjukkan bahawa transformasi ini turut membawa cabaran yang signifikan, terutamanya dari segi jurang digital. Jurang digital di sini merujuk kepada perbezaan dalam akses kepada teknologi, internet dan kemahiran digital antara kumpulan masyarakat yang berbeza. Menurut Wan Abdul Rahim Wan Muhammad Isa pada tahun 2021, jurang digital di Malaysia masih ketara, khususnya antara kawasan bandar dan luar bandar, serta antara golongan berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Kesan jurang digital ini terhadap mobiliti sosial adalah sangat besar. Pelajar yang mempunyai akses kepada peranti digital dan internet berkelajuan tinggi akan mendapat kelebihan dalam pembelajaran pada masa kini, manakala pelajar yang tidak mempunyai akses tersebut akan semakin ketinggalan. Dalam jangka masa panjang,
panjang, keadaan ini boleh mewujudkan bentuk ketidaksamaan baharu yang dikenali sebagai digital inequality, di mana peluang kejayaan seseorang ditentukan oleh tahap akses mereka terhadap teknologi. Dari perspektif golongan minoriti pula, impak pendidikan berteraskan AI adalah lebih kompleks dan berlapis. Komuniti seperti orang asli serta masyarakat pribumi di pedalaman Sabah dan Sarawak sering berdepan dengan kekangan infrastruktur digital, termasuk capaian internet yang lemah dan kekurangan peranti. Menurut kajian oleh Siti Misti Mamat pada tahun 2021, pelajar di kawasan pedalaman menghadapi kesukaran untuk mengikuti pembelajaran dalam talian yang memberikan kesan negatif terhadap pencapaian akademik mereka. Selain itu, isu literasi digital juga menjadi cabaran utama. Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin tidak mendapat pendedahan yang mencukupi kepada penggunaan teknologi, manakala ibu bapa mereka juga kurang berkemampuan untuk menyokong dari segi pembelajaran digital anak-anak. Hal ini kerana ada segelintir yang hais pagi makan pagi, yang ibu bapa mereka bekerja hanya untuk menyara kehidupan semata-mata. Ini menyebabkan jurang pembelajaran yang semakin melebar antara pelajar yang mempunyai sokongan teknologi dan yang tidak. Secara kritikal, penggunaan AI dalam pendidikan juga menimbulkan isu berkaitan bias algoritma. Sistem AI yang digunakan dalam pembelajaran atau penilaian tidak mengambil kira kepelbagaian budaya dan latar belakang pelajar. Menurut Azizan Baharudin pada tahun 2020, teknologi yang tidak dibangunkan secara inklusif berisiko menghasilkan keputusan yang tidak adil sekaligus menjejaskan peluang pelajar daripada golongan tertentu. Walaupun begitu, potensi AI dalam meningkatkan mobiliti sosial tidak boleh dinafikan. Dengan pelaksanaan yang betul, teknologi ini boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk memperluaskan akses pendidikan. Okey, berkaitan dengan soalan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan kesannya kepada murid, di sini kita lihat memanglah teknologi ini sangat membantu dalam pembelajaran kerana mudah untuk mendapatkan maklumat dan juga murid-murid lebih berminat untuk belajar sesuatu topik kerana lebih menarik berbanding belajar secara kalau kita kata secara konvensi secara lama lah, pendidikan biasa di dalam kelas. Apabila mereka menggunakan teknologi, mereka lebih cepat faham. Contohnya mereka menonton video, dan menggunakan aplikasi-aplikasi inilah untuk mendapatkan maklumat. Jadi di sinilah kita lihat murid-murid yang menggunakan teknologi ini dapat mengakses maklumat dengan lebih banyak, lebih mudah, dapat mengingat lebih mudah, cara mengingat lebih mudah, sebab mereka mempunyai banyak cara, berbagai cara untuk belajar. Bukan hanya satu cara saja melalui guru saja di dalam kelas. Contohnya hanya menggunakan buku teks sahaja. Jadi apabila mereka dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, atau dapat menonton video, sebenarnya ini memberi peluang pada mereka untuk mereka belajar dengan cara yang lain dan mereka mudah untuk mengingat dan juga lebih berminat terhadap satu-satu topik.
akhir sekali, kita melihat kepada inovasi digital dalam dunia pendidikan yang merupakan komponen paling dinamik dalam transformasi sistem pendidikan masa kini. Menurut kajian oleh Fadilah Jamaluddin, penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran melalui pendekatan yang lebih interaktif dan peribadi. Hal ini memberi kelebihan kepada murid untuk belajar mengikut kadar sendiri serta menerima maklum balas yang lebih tepat dan spesifik hanya kepada diri sendiri. Selain itu, kajian dalam Asia Pacific Journal of Youth Study mendapati bahawa pelajar daripada keluarga B40 masih ketinggalan dalam literasi digital. Apabila pendidikan semakin bergantung pada teknologi, murid tanpa akses akan terus ketinggalan. Dalam jangka masa pendek, mereka ketinggalan dalam akademik. Namun, dalam jangka masa yang panjang, mereka akan kurang kemahiran digital. Kerana apa? Kerana di sekolah, guru kadang-kadang menggunakan ataupun menyuruh murid untuk mencari bahan di internet. Hal ini menjadikan mereka kurang berminat untuk meneruskan pembelajaran di sekolah melalui gamifikasi misalnya, flip classroom. Baiklah, seterusnya pendidikan TVET dan STEM. Pembuka laluan mobiliti sosial atau mekanisme stratifikasi baharu. Pengenalan elemen pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta STEM sejak peringkat awal pendidikan merupakan satu transformasi yang signifikan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma daripada sistem pendidikan berasaskan akademik semata-mata pada sistem yang mengiktiraf kepelbagaian bakat dan kebolehan murid. Dalam konteks mobiliti sosial, TVET dan STEM dilihat sebagai mekanisme penting yang mampu membuka lebih banyak laluan untuk meningkatkan taraf hidup individu. Menurut Ahmad Tajuddin Osman pada tahun 2019, pendidikan TVET memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri, sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kajian ini menunjukkan bahawa pelajar yang mengikuti laluan TVET mempunyai peluang lebih tinggi untuk memasuki pasaran kerja dalam tempoh yang lebih singkat berbanding pelajar aliran akademik. Hal ini menyumbang kepada mobiliti sosial menegak yang ingin dicapai oleh negara kita. Pengenalan elemen pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta STEM sejak peringkat awal pendidikan merupakan satu transformasi yang signifikan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma daripada sistem pendidikan berasaskan akademik semata-mata pada sistem yang mengiktiraf kepelbagaian bakat dan kebolehan murid. Dalam konteks mobiliti sosial, TVET dan STEM dilihat sebagai mekanisme penting yang mampu membuka lebih banyak laluan untuk meningkatkan taraf hidup individu. Menurut Ahmad Tajuddin Osman pada tahun 2019, pendidikan TVET memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri, sekaligus meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kajian ini menunjukkan bahawa pelajar yang mengikuti laluan TVET mempunyai peluang lebih tinggi untuk memasuki pasaran kerja dalam tempoh yang lebih singkat berbanding pelajar aliran akademik. Dari sudut mobiliti sosial, TVET memberi
memberikan peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dalam akademik untuk mencapai kejayaan melalui kemahiran praktikal. Ini amat Okey, kalau kita lihat kita ada dua jurusan, okey. Satu jurusan TVET, satu lagi jurusan lebih kepada STEM. Okey, murid-murid yang cenderung kepada STEM ni biasanya murid-murid yang biasanya lebih kepada akademik lah, berbanding dengan TVET. Okey, biasanya mereka ni lebih kepada kemahiran. Okey, tetapi pada masa sekarang ni kerajaan memberi fokus juga kepada TVET sebab tak semua murid-murid TVET ni dia lemah dalam pelajaran-pelajaran tertentu, mata pelajaran tertentu, tetapi mereka ni sebenarnya berpeluang untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sampai ke Okey, sebab apa kalau kita lihat TVET ni penting sebab zaman sekarang ni kita bukan hanya nak melihat kepada akademik semata-mata, tetapi sesiapa yang mempunyai kemahiran tu dia lebih kalau kita lihat dia punya result tu lebih bernilai lah kalau kita tengok zaman sekarang. Sebab apa kemahiran tu sangat penting. Okey, pada murid-murid yang minoriti ni yang cenderung kepada TVET, mereka ni berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, kita lihat bukan hanya akademik saja yang diambil kira, tetapi kemahiran tu sangat penting sebab sekarang ni banyak jurusan-jurusan yang ditawarkan di universiti. Okey, ialah jurusan-jurusan yang cenderung kepada jurusan TVET lah. praktikal. Jadi Ini amat penting dalam konteks masyarakat Malaysia. Baiklah, saudara dan saudari yang dihormati, sepanjang dokumentari ini kita telah melihat bagaimana transformasi pendidikan di Malaysia membuka peluang yang luas melalui aspirasi pengetahuan, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran dua bahasa dan inovasi digital. Namun dalam masa yang sama, kita juga tidak dapat menafikan kewujudan jurang sama ada dari segi sosioekonomi, bahasa maupun akses teknologi. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 untuk 10 tahun ini selesai proses pembelajaran ini martabat anak-anak kita itu sebagai insan berada dalam yang tinggi, bukan saja dari aspek akademik tetapi dari aspek kemahiran diri mereka, kemampanan dan kesejahteraan emosi dan psikologi serta kekukuhan nilai dan jati diri anak-anak kita. Kesan positif transformasi ini jelas. Ia memberi akses, membina kemahiran dan membuka ruang mobiliti sosial. Namun, kesan negatif seperti jurang digital, penyisihan linguistik dan bias budaya menunjukkan bahawa sistem ini masih belum inklusif sepenuhnya untuk digunakan oleh semua murid di kawasan di Malaysia. Justeru, persoalan yang perlu kita renungkan ialah adakah pendidikan hari ini benar-benar menjadi jambatan yang menghubungkan semua atau tanpa sedar menjadi tembok besar yang memisahkan? Kerana pada akhirnya, kejayaan sebenar pendidikan bukan diukur pada pencapaian statistik tetapi pada sejauh mana ia mampu mengangkat dan mengeluarkan golongan ini daripada kelompok kemiskinan atau kelompok sedia ada. Saya Nur Akilah Amani binti Badrul Hisham melaporkan untuk dokumentari Laporan Khas Pendidikan. Sekian, terima kasih. Bagaimana Elisa Belansikan mulak beberapa sebab asingku mama milik magawa mana sentral elementary school kelas 5 buka kelas 5 buka dan sentral elementary school
sekolah.